Pernah bangun penat selepas scroll sebelum tidur? Kadang puncanya bukan badan, tetapi skrin yang ikut masuk ke malam. Kalbu fit, sekat gangguan, jaga ibadah, muat turun di Play Store. Ramai orang bukan tak mahu tidur awal. Dalam isu scroll sebelum tidur, mereka cuma kalah pada skrin yang terlalu dekat ketika badan sudah penat. Katil sepatutnya menjadi isyarat rehat. Bila scroll sebelum tidur bercampur dengan scroll, video, chat dan notifikasi, badan susah faham bila perlu berhenti. Bahagian kajian ini jangan dibaca sebagai menakut-nakutkan orang. PubMed Systematic Review menyebut banyak kajian melaporkan kaitan antara masa skrin dan hasil tidur yang lebih lemah. PubMed Doppler Analysis pula memberi konteks tambahan. Penggunaan internet bermasalah dikaitkan dengan risiko masalah tidur dan durasi tidur lebih pendek. Jadi untuk isu scroll sebelum tidur, mesejnya jelas. Jauhkan rangsangan skrin daripada waktu tidur, bukan tunggu sampai mata sudah terlalu penat. Tidur yang pendek jarang berhenti pada badan. Untuk waktu malam dan tenaga pagi, ia masuk ke sabar, selera, fokus, cara bercakap dan cara kita melayan orang. Al-Quran tidak menyebut telefon, tetapi ia membentuk cara kita menjaga pilihan. Untuk isu scroll sebelum tidur, Surah Al-Furqan ayat 47 menegaskan malam dan tidur sebagai rahmat untuk memulihkan manusia. Untuk malam, jangan tunggu rasa mengantuk. Bina pagar sebelum badan terlalu letih. Tetapkan shut off pukul 10 malam. Jangan bergantung pada semangat malam ini sahaja. Ubah susun atur supaya esok lebih mudah. Pengganti kecil penting kerana hati tidak suka ruang kosong. Untuk isu scroll sebelum tidur, ambil isyarat daripada surah Al-Qasas ayat 73 malam dan siang punya fungsi yang Allah susun. Selepas itu, pilih doa tidur, wuduk ringan, matikan lampu dan biarkan telefon tidur di luar bilik. Rehat ialah hak badan dan amanah ibadah. Bila scroll sebelum tidur dikawal, waktu malam dan tenaga pagi ada ruang untuk pulih. Kalbu fit, sekat gangguan, jaga ibadah, hadir untuk orang yang kamu sayang, muat turun di Play Store.